Dan baja Korea ni juga sama. Petang ni saya nak kenalkan kepada sahabat-sahabat. Jadi baja ni adalah baja 100%. Semula jadi juga tidak dicampur dengan bahan kimia dan tinja haiwan. Jadi memang boleh katakan baja yang 100% bersih dan suci. Jadi pada petang ni, jadi untuk kita sembang-sembang, santai-santai sembang-sembang pada petang ni, juga saya nak bagi maklum pada sahabat-sahabat, baja Foria ini baru-baru ini masa Agrofest Perak adalah baja tunggal ataupun baja Foria yang pertama dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad semasa di Agrofest Perak baru-baru ini.